Peluang mereka yang nak sambung diploma Jun ni. Selamat datang ke channel Arya. Jom hari ni kita nak sembang pasal ambilan tahfiz TVET diploma dekat TIC. Jom kita saksikan video pendek daripada TIC. Ya Rabbi irfa maqamu دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. Ini merupakan satu program kerjasama julung kali antara Yayasan Ad-Din dan juga Taj International College mengenai hafaz Al-Quran dan kuasai kemahiran TVET. Ambilan Jun 2026, tahfiz TVET diploma dibuka tau. Jom kakak tolong korang. Mereka yang berusia 18 hingga 45 tahun. Lepasan SPM, SKM, STPM dan staff. Korang ada latar belakang tahfiz ataupun tak ada latar belakang tahfiz, boleh mohon juga. Yang lagi best, ada beasiswa tahfiz disediakan. Kelas ni bermula Julai 2026 ni nanti. Diploma dekat sini dah diiktiraf oleh MQA dan setara tahap 4 TV. Ada 5 pilihan program untuk diploma. Yang pertama, perniagaan, automotif, teknologi maklumat, TESOL dan juga pendidikan awal kanak-kanak. Pilih satu dan bersama tahfiz. Jadual dan syedul akan diberikan bila dah mendaftar nanti. Korang, kota terhad tau. Apa lagi? Cepat ambil link kakak dekat bio ataupun dekat bawah ni. Korang tengok dia dekat description. Untuk kakak bantu korang untuk dapatkan tempat dekat tahfiz TVET. Ada tambahan. Kalau yang nak duduk asrama, ada penginapan, malah kita buka ni untuk satu Malaysia. Korang sebar-sebarkan, tolong kakak untuk ramai yang tahu ada peluang tahfiz TVET. Like, komen dan subscribe tau. Terima kasih menonton video Arya. Salam jumpa lagi. Cepat hubungi Arya untuk tahfiz TVET.